Hai, anda bersama saya Maya. Dalam video sebelum ni, Maya ada buat pandang pertama untuk Vivo V50 dan kali ini kita akan pergi deep sikit dan ini adalah video ulasan untuk Vivo V50. V50 dia masih mengekalkan DNA yang sama dengan V40, tapi sebenarnya ada beberapa perkara menarik yang boleh anda tahu. Misalnya salah satu adalah ciri Aura Light yang kini lebih besar, kini lebih terang. Mereka menggelarkannya sebagai Aura Light AI Studio 2.0 yang mana kali ini lebih besar dan lebih terang dan sesuai lah untuk anda yang suka ambil gambar dalam keadaan malam ataupun pada suasana malam, sebab lampu ini memang benar-benar membantu. Menariknya lagi mengenai lampu ni kali ini adalah dia boleh menyala secara automatik apabila anda menggunakan dengan filter Zeiss tertentu. Bukan saja kamera, Aura Light ini juga dah boleh fungsi sebagai dynamic light. Ia boleh digunakan untuk beberapa fungsi macam notifikasi, muzik dan lain-lain. Sederhana tapi praktikal, cumanya anda jangan harap efek tu se-fancy macam mana yang ditawarkan oleh peranti Nothing. In term of design, masih lagi nipis, ringan dan selesa nak pegang. Dia juga dengan tepi melengkung ni, dia masih mengekalkan nilai eksklusif pada siri Vivo V. Warna-warna yang ditawarkan juga menarik. Kita ada Ancora Red kalau anda suka warna-warna yang bold dan stand out. Kita juga ada Purple Mist, dia nampak lebih santai, orang kata mewujudkan vibe yang tenang. Dan satu lagi adalah Satin Black. Ini adalah warna yang selamat. Warna yang selamat untuk kita pilih dan anda yang sukakan rasa premium sebab hitam itu adalah premium. Okey, highlight kedua adalah kamera. Kali ini Vivo dia upgrade V50 ni dengan 3 kamera 50MP Zeiss. 2 di belakang untuk lebar dan ultra lebar, satu lagi di hadapan dengan sistem autofocus terbina. Kesemua kamera juga dia boleh rakam video 4K yang sesuai lah untuk anda buat video vlog dan juga beberapa video yang menarik. Bukan itu saja, disebabkan dia guna sistem kamera Zeiss, jadi adalah filter-filter Zeiss yang boleh anda cuba macam Biota, B-Speed dan lain-lain untuk image yang lebih menarik. Okey, kalau nak cakap kualiti gambar tu, okey, Vivo V50 dia deliver orang kata hasil yang solid. Lagi-lagi dalam keadaan pencahayaan yang cukup. Warna tu nampak terang, jelas dan juga tajam. Details juga dia nampak baik dalam kebanyakan situasi. Dan ciri pintar terbina pada telefon ni juga berguna untuk memudahkan kita ambil gambar. Misalnya dia boleh suggest kita untuk ambil gambar makanan, guna food mode ataupun portrait dan sebagainya. Tapi kalau nak compare dengan Vivo V40 Pro sebelum ni, dia ada perbezaan warna yang memang ketara. Okey, Vivo V40 Pro, dia nampak warna tu lagi vibrant, lagi terang, yang mana kita nampak dia tu usaha untuk hasilkan satu warna yang memang nampak macam dunia nyata. Berbeza dengan V50 Pro, dia lebih ke arah saturate look. Okey, contohnya warna awan tu memang biru pekat, tapi dalam masa sama sebenarnya dia ada kesan yellowish sikit. Walau macam mana pun, benda-benda ni adalah subjektif. Ada yang suka, ada yang mungkin tak ngam dengan benda ni. Kalau nak cakap soal kejelasan dan fokus, sebenarnya Vivo V50 dia dah lebih baik. Okey, dia boleh bezakan antara subjek dan latar belakang tu, dia boleh pisahkan antara kedua-duanya dengan sebaiknya. Cuma ada masa dia agak struggle untuk gambar dalam pencahayaan yang malam. Contohnya sebagai gambar saya sekarang yang mana antara saya dan pokok tu susah nak dibezakan, dia agak struggle kat sini. Masih juga nak sentuh satu perkara lagi dekat sini, iaitu profil warna. Ada 3, termasuklah Zeiss Natural dan juga Vivid. Kalau anda suka warna yang vibrant, boleh try Vivid sebab kebanyakan gambar yang saya ambil dalam video ni adalah menggunakan Vivid. Tapi macam biasa, masih ada kekurangan kat sini, especially untuk zoom pada bahagian malam, yang mana kamera pada V50 ni dia bergantung secara agresif pada chip pemproses. Apa maksud dekat sini adalah dia boleh hasilkan gambar yang usable tapi mengambil masa yang lama. Apa lagi yang menarik dengan V50 adalah dia ada film mode. Film mode ni dalam bahasa mudah dia menghasilkan satu gambar dengan vibe ala-ala kamera filem. Vibe yang dihasilkan tu memang orang rasa macam rare, dan kalau anda suka gambar-gambar yang feeling-feeling vintage, anda boleh cuba mode ni. Next, kat sini juga ada AI Image Studio yang mana dia menggunakan ciri-ciri berasaskan AI untuk beberapa perkara. Misalnya seperti anda boleh gunakan AI Iris 2.0 untuk padam subjek ataupun objek yang tak mahu dalam gambar. Satu lagi adalah AI Cutout yang boleh anda gunakan untuk pisahkan subjek dengan latar belakang atau menggantikannya dengan mudah.
Dari segi chip pemproses, Snapdragon 7 Gen 3 digunakan dengan pilihan memori 12GB RAM dan storan dalaman 512GB. Ada juga RAM Maya, tapi secara built-in, kita boleh nampak pattern Vivo kat sini masih sama. Mereka guna chip yang sama sejak V30 sampailah V50. Ini jelas menunjukkan pattern mereka yang ingin memberi pengalaman yang stabil kepada pengguna. Bab prestasi, nak scroll media sosial, nak marathon Netflix, nak ambil gambar banyak, berjalan seperti lancar, tak ada masalah. Bab gaming, boleh juga main kebanyakan game tanpa masalah dan tanpa frame drop. Perisian adalah FunTouchOS 15 berasaskan Android 15. Tak ada yang berbeza dekat sini, masih sama seperti apa yang ditawarkan pada peranti-peranti Vivo yang terkini. Cumanya kali ini Vivo tingkatkan pengalaman tu dengan ciri AI yang menarik macam circle to search, terjemahan langsung, terjemahan panggilan langsung dan macam-macam lagi. Semua ni dia ada manfaat yang mudahkan kehidupan kita. Masa bloatware tu masih ada dan ada masa telefon ni dia suka spam notification yang kita rasa tak diperlukan pun untuk kita tahu. Okay, next adalah bateri. Lebih besar 6000 mAh, lebih besar 500 mAh berbanding Vivo V40 Pro. Sejenis karbon silikon yang mana lebih menjimatkan dan pengecasan pantas juga adalah lebih tinggi 90 watt. Okay, dari segi pengalaman penggunaan, prestasi bateri tu dia menurun dengan stabil. Saya boleh dapat pengalaman penggunaan tu lebih daripada sehari untuk penggunaan yang biasalah, dan pengecasan juga pantas 90 watt yang mana dia memendekkan lagi masa untuk mengecas telefon ini. Sebagai kesimpulan, saya boleh kata pengalaman penggunaan Vivo V50 ini dia lebih kurang macam Vivo V40 Pro sebelum ni. Dari segi design pun lebih kurang, dari segi prestasi pun lebih kurang. Cuma kali ni Vivo dia upgrade sikit V50 ni dengan 3 kamera 50MP Zeiss. Satu di depan, 2 di belakang. Jadi kalau anda peminat fotografi, ini adalah salah satu peranti yang anda boleh masukkan dalam list. Tapi kalau anda pengguna sedia ada V30 ataupun V40 series, saya rasa tak ada sebab untuk anda upgrade ke telefon ni. Anda mungkin boleh mencari sesuatu lagi yang lebih orang kata setanding dengan segmen telefon ni. Harga V50 bermula dengan RM1,999 di Malaysia dan anda boleh dapatkannya sekarang. Baiklah, sekian daripada saya Maya. Berjumpa dalam video yang seterusnya. Bye.